Bayangkan satu hari nanti semua line phone hilang, internet tak ada, WhatsApp tak boleh, mesej SMS pun semua tak boleh. Confirm ramai akan panik and blur. Ada satu device ni dekat US, dia kecil, murah and macam walkie-talkie mesti modern. Nama dia Mestastic yang diperkenalkan oleh Kevin Hester, iaitu seorang jurutera teknologi. Dia cipta Mestastic ni untuk membolehkan penghantaran mesej teks dan data dalam persekitaran yang tidak mempunyai sambungan internet yang stabil. Contohnya semasa beraktiviti luar, kecemasan atau di kawasan terpencil. Mestastic ni adalah device yang menggunakan LoRa Mesh ataupun long range macam teknologi radio frekuensi jarak jauh yang membolehkan komunikasi antara perantin tanpa memerlukan sambungan internet dan wifi. So, setiap kali korang hantar chat, sesiapa yang ada device tu pasti akan turut dapat info yang sama. And harga dia lebih kurang 130 hingga RM500 je. Bergantung pada model device tu lah. Makin canggih, makin mahal. Paling kurang jarak mesej tu boleh sampai 2 km hingga 5 km. Ada juga device yang boleh pergi sampai 100 km. Makin mahal, makin jauh lah. Kalau korang nak try guna, kat Shopee pun ada jual dah sekarang. Budak college kat US memang dah praktikkan guna Mestastic ni and satu college diorang connected dengan mesh ni. So, senanglah diorang nak communicate kalau tak ada internet nanti. So, kalau tak ada line waktu korang pergi hiking ke, camping ke, sesat dalam hutan ke, senanglah nak communicate atau minta tolong dengan orang lain. Yelah, macam kita tahu, hutan mana ada line. Bayangkan je lah, kalau benda ni ada dekat Malaysia, confirm boleh jadi game changer kan?